Rizab Persekutuan Amerika Syarikat atau nama yang kita selalu dengar, The Fed. Anda mungkin pernah dengar nama ni disebut-sebut bila ada krisis ekonomi, bila harga barang tiba-tiba naik atau bila pasaran saham tengah tak menentu. Tapi, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya institusi yang sangat berkuasa ni dan macam mana ia berfungsi? The Fed ni boleh diibaratkan macam enjin senyap yang gerakkan ekonomi dunia. Hari ni kita akan buka hood enjin ni dan tengok apa yang ada di dalamnya. Soalan pertama yang selalu timbul, The Fed ni badan kerajaan ke? Atau sebenarnya satu kartel bank swasta yang kontrol dunia? Jawapannya sebenarnya jauh lebih menarik. Ia direka khas sebagai satu gabungan unik, satu hybrid. Boleh kata ia adalah satu solusi kepada masalah ekonomi yang dah banyak kali melanda dunia. Jom kita bedah siasat reka bentuknya. Okey, jadi kat mana sebenarnya letaknya kuasa The Fed ni? Siapa yang pegang steering dan buat keputusan? Untuk faham semua ni, kita kena masuk ke satu bilik mesyuarat yang sangat penting di mana semua keputusan besar dibuat. Inilah dia, FOMC. 8 kali setahun, jawatan kuasa ni akan bermesyuarat. Dan dalam mesyuarat tu, mereka akan buat satu keputusan yang kesannya akan dirasai oleh kita semua di seluruh dunia. Keputusannya, sama ada nak naikkan, turunkan atau kekalkan kadar faedah utama di Amerika Syarikat. Dan dekat sinilah kita mula nampak kebijaksanaan reka bentuk The Fed. Cuba tengok imbangan kuasa ni. Ada 12 undi semuanya, tapi ia tak dibahagi sama rata. Majoriti yang jelas, 7 undi, diberikan kepada wakil awam, manakala lagi 5 undi datang daripada wakil bank-bank serantau. Ini bukan kebetulan tau. Ini memang sengaja direka macam ni untuk pastikan kepentingan seluruh negara sentiasa lebih utama daripada kepentingan mana-mana bank atau wilayah tertentu. Jom kita tengok dengan lebih dekat. 7 undi majoriti itu datangnya dari lembaga gubernur di Washington DC. Mereka ni dilantik oleh Presiden Amerika Syarikat dan disahkan oleh Senat. Jadi, mereka ni bertanggungjawab kepada rakyat. 5 undi yang lagi satu tu pula datang dari Presiden Bank Reserve Serantau. Presiden dari New York dapat undi tetap, manakala 4 lagi digilirkan antara bank-bank lain. Jadi, suara dari seluruh negara dapat didengar. Tapi, kuasa pemutus muktamad tetap di tangan wakil awam. Kenapa sampai kena reka struktur yang rumit macam ni? Sebabnya, sejarah dah ajar kita satu pengajaran yang sangat pahit. Dulu, masa zaman meleset besar, bank-bank serantau bertindak ikut kepala sendiri. Dan ini buat keadaan jadi lagi teruk. Jadi, struktur FOMC yang kita ada sekarang ni adalah jawapan kepada kegagalan tu. Ia satu sistem yang dibina untuk bertindak secara berpusat, pantas dan paling penting, utamakan kestabilan seluruh negara. Baiklah, sekarang kita masuk pula ke soalan seterusnya. Yang ni selalu jadi punca kekeliruan dan kadang-kadang jadi bahan teori konspirasi. Kalau bank-bank swasta kena beli saham dalam The Fed, bukankah itu maknanya mereka lah pemiliknya? Dan mereka boleh kawal The Fed untuk keuntungan sendiri? Mari kita jelaskan perkara ini betul-betul. Memang betul, bank-bank komersial wajib beli saham di bank reserve wilayah masing-masing. Tapi, perkataan saham kat sini sangatlah mengelirukan. Ia tak sama langsung dengan saham syarikat yang kita biasa beli. Anggaplah ia lebih macam yuran keahlian, wajib, atau modal sumbangan. Okey, cuba kita bandingkan. Saham biasa, macam saham Apple contohnya, bagi anda hak untuk mengundi dalam syarikat dan harga dia boleh naik turun. Saham The Fed pula, ia tak bagi sebarang hak mengundi langsung pasal dasar ekonomi. Ia tak boleh dijual beli dalam pasaran. Dan dividennya pun dah ditetapkan oleh undang-undang pada kadar yang rendah. Jadi, tujuannya bukan untuk buat untung, tapi sebagai satu syarat untuk menjadi sebahagian daripada sistem perbankan negara. Ini membawa kita kepada satu lagi persoalan penting. The Fed ni jana pendapatan yang sangat besar, berbilion-bilion dolar setiap tahun. Kebanyakannya dari faedah aset yang dipegangnya. Jadi kalau untung ni bukan untuk kayakan bank swasta, habis tu semua duit ni pergi ke mana? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut dan ia jadi bukti paling kukuh tentang tujuan sebenar The Fed. Selepas tolak kos operasi dan bayar dividen tetap yang sikit tu kepada bank ahli, sebahagian besar keuntungannya, biasanya dalam 95% atau lebih, dipulangkan semula kepada perbendaharaan US. Carta ni dah ceritakan segalanya. Duit tu balik semula kepada kerajaan, yang bermaksud ia balik semula kepada rakyat untuk biayai perkhidmatan awam. Jauh sekali daripada jadi mesin buat duit untuk Wall Street, The Fed sebenarnya adalah salah satu penyumbang terbesar kepada pendapatan kerajaan AS. Ini adalah satu fakta penting yang ramai orang terlepas pandang.
Okey, sekarang kita dah faham struktur dan siapa pemiliknya. Mari kita lihat pula macam mana ia berfungsi dalam praktikal. Cara paling senang nak bayangkan kerja The Fed ni adalah sebagai seorang jurutera yang jaga termostat untuk ekonomi negara. Tugas dia adalah untuk pastikan suhu ekonomi sentiasa ngam-ngam, tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Misi utama The Fed ni terkandung dalam apa yang dipanggil mandat Dwi atau Dwi mandat. Ini adalah satu tugas pengeimbangan yang sangat-sangat sukar. Di satu pihak, The Fed kena pastikan inflasi, iaitu kenaikan harga barang, sentiasa terkawal. Di pihak yang lagi satu, ia kena pastikan pasaran kerja sihat dan seramai mungkin orang ada pekerjaan. Masalahnya, dua matlabat ni selalunya bercanggah antara satu sama lain. Contohnya, bila ekonomi tengah terlalu panas dan harga barang naik mendadak, The Fed akan bertindak untuk sejukkan keadaan. Caranya, dengan menaikkan kadar faedah. Ini akan buat pinjaman jadi lebih mahal. Bila pinjaman mahal, orang dan syarikat akan kurang berbelanja dan melabur. Permintaan yang berkurang inilah yang akan bantu redakkan tekanan pada harga barang. Sebaliknya pula, kalau ekonomi terlalu sejuk, maksudnya pertumbuhan lembab dan ramai orang hilang kerja, The Fed akan cuba panaskan balik. Ia akan turunkan kadar faedah supaya pinjaman jadi lebih murah. Ini akan galakkan orang ramai dan syarikat untuk berbelanja dan melabur, yang akhirnya akan merancakkan semula ekonomi dan wujudkan lebih banyak pekerjaan. Tapi inilah hakikatnya. Tak ada butang ajaib. Setiap keputusan ada risikonya. Kalau terlalu fokus lawan inflasi, ia boleh sebabkan kemelesetan. Kalau terlalu fokus pada pekerjaan, ia boleh cetuskan inflasi. Dan cabaran paling besar sekali ialah stagflasi, satu keadaan di mana inflasi tinggi dan pengangguran pun tinggi pada masa yang sama. Dalam situasi macam ni, The Fed berdepan dengan pilihan yang amat sukar. Ini menunjukkan yang sistem ini, walaupun direka dengan teliti, ia tetap tak sempurna. Mungkin semua ni kedengaran sangat besar dan abstrak, tapi jangan silap, setiap keputusan yang dibuat oleh 12 orang dalam bilik mesyuarat FOMC itu ada kesan langsung kepada duit dalam poket anda. Contohnya, bila The Fed naikkan kadar faedah, bayaran bulanan pinjaman rumah dan kereta anda mungkin akan naik. Tapi pada masa yang sama, pulangan dari akaun simpanan anda pula mungkin akan jadi lebih baik. Bila mereka turunkan kadar faedah, ia mungkin merancakkan pasaran saham, tapi kuasa beli kita mungkin terhakis sikit sebab inflasi. Pendek kata, keputusan mereka membentuk landscape kewangan peribadi kita setiap hari. Jadi, The Fed ni bukanlah satu entiti misteri yang tak boleh difahami. Ia adalah satu penyelesaian yang dicipta oleh manusia untuk satu masalah yang amat rumit, iaitu bagaimana nak uruskan ekonomi moden. Ia satu sistem yang dibina hasil pengajaran daripada kesilapan lalu dengan tujuan untuk mengimbangi kepentingan awam dan swasta. Sistem ni tak sempurna dan akan sentiasa jadi bahan perdebatan. Ini membawa kita kepada soalan terakhir dalam percaturan yang kompleks antara mengawal inflasi dan menggalakkan pekerjaan. Kalau kuasa itu ada di tangan anda, mana satu yang akan anda utamakan?